Ya, itulah saya dalam video Helmet Durian tu hari. Banyak soalan tentang helmet, tapi banyak lagi persoalan tentang UPOV. Kenalkan rakan saya, Amir, microbiologist dan juga petani untuk menjawab semua soalan. Ramai bertanya, kenapa kita perlu menyertai UPOV 1991? Para penyokong UPOV mengatakan bahawa bila kita join UPOV ini, kita akan menggalakkan lagi inovasi, benih-benih yang lebih berkualiti dan akan menambahkan lagi bilangan pembiak baka tumbuhan di Malaysia. Tetapi, sebenarnya adakah itu betul? Banyak negara lain yang tidak menyertai UPOV pun mempunyai sistem industri benih yang maju, sebagai contohnya India. Dan pakar-pakar United Nations sendiri mengatakan bahawa UPOV ini hanya sesuai kepada negara-negara maju. Negara-negara membangun seperti Malaysia tidak sesuai untuk menyertai UPOV kerana sistemnya berbeza. Ya, apabila harga benih meningkat, maka harga makanan akan turut meningkat. Ini kerana UPOV memberikan hak monopoli pasaran 20 hingga 25 tahun kepada sebuah syarikat. Pasaran itu akan tertumpu pada beberapa syarikat dan mereka boleh menentukan harga. Laporan mengatakan bahawa harga benih boleh meningkat antara 300 hingga 400%. Akhirnya, harga tersebut akan ditransfer kepada harga makanan untuk rakyat. Berkongsi lebihan benih dengan jiran akan menjadi satu pelanggaran undang-undang. Hak untuk menyimpan dan menanam semula benih akan dihadkan. Petani mungkin terpaksa membayar royalti ke atas benih yang mereka tuai di atas tanah mereka sendiri. Pindaan ini juga akan membuka ruang kepada biopiracy ataupun kecurian sumber genetik. Dalam akta kita sedia ada ni, sesiapa saja yang ingin membuat kajian ataupun pembiakbakaan perlu declare asal usul sumber genetik, parental line dia. Perkara ini semua tidak perlu lagi diberitahu dan mereka tidak perlu lagi membuktikan bahawa mereka telah mendapat kebenaran bertulis daripada komuniti tempatan. Sistem UPOV memberi kelebihan kepada gegasi-gegasi agrokimia seperti Bayer, BASF, Corteva dan Syngenta yang mana mereka ini menguasai pasaran benih komersial di dunia. Sebenarnya kita mempunyai pilihan. Beberapa anggota ahli CPTPP yang lain seperti Chile, Mexico, Brunei, mereka juga belum lagi menyertai Convention UPOV 1991 dan tidak ada apa-apa tindakan yang dikenakan terhadap negara-negara ini. Kita boleh mengambil tindakan untuk melindungi keselamatan negara kita dan keselamatan negara kita ini sebenarnya boleh ditafsir sebagai food security juga. Maka kita boleh menggunakan section ini dalam CPTPP untuk tidak menyertai dan berunding semula. Nyatakan sokongan anda terhadap perkara ini, beritahu kepada wakil-wakil rakyat supaya mereka bersuara di dalam parlimen. Benih kita, makanan kita, hak kita. Tolak UPOV 1961.